الله والشمس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pimpinan daripada Pakatan Rakyat, seluruh pimpinan NGO dan kelab-kelab penyokong, seluruh hadirin hadirat, dan seluruh kawan-kawan tugas anggota polis dan seluruh kawan-kawan yang tugas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada hari ini merupakan hari sejarah bagi rakyat, khususnya rakyat negeri Perak, kerana keputusan yang dibuat oleh Hakim yang Arif Hakim atau Adi Rahim tadi memberikan kemenangan kepada rakyat negeri Perak khususnya dan juga seluruh rakyat Malaysia. Takbir! Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang berdoa dan memberikan sokongan kepada bangsa, agama, latar belakang yang telah memberikan penghormatan dan sokongan kepada Pakatan Rakyat. Sesungguhnya keputusan hari ini adalah keputusan yang memberikan suasana yang elok untuk demokrasi supaya rakyat negeri Perak hari ini dan juga rakyat Malaysia tahu berkenaan dengan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi untuk itu saya insya-Allah sama-sama dengan rakan-rakan rakyat saya akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan berjumpa dengan Tuan-Tuan Yang Maha Mulia Sri Sultan secepat yang mungkin bagi kita mendapat perkenan supaya hak rakyat dikembalikan ke negeri Perak dan dibubarkan Dewan Perundangan Negeri Perak. Takbir! Kami memohon supaya besar yang ada hari ini yang telah dipilih oleh rakyat yang berhormat Dr. Zamri untuk menyerahkan balik tanggungjawab dan tugasan besar kepada Pakatan Rakyat dengan cara yang aman, dengan cara yang terhormat, kerana hormatilah keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Yang ketiganya, kami juga akan memanggil suara Exco dalam masa yang dekat ini bagi menerangkan, meneruskan kerja baik yang dibuat oleh Pakatan Rakyat kepada rakyat negeri Perak. Dan yang keempatnya, kita juga akan menggantung State Legal Advisor ataupun pegawai penasihat undang-undang. Kami akan menggantungnya oleh kerana dia tidak memberikan kerjasama yang baik, tidak melaksanakan kepentingan rakyat yang menyebabkan 3 bulan negeri Perak Darul Ridwan kita mengalami satu suasana krisis yang amat berat. Alhamdulillah dengan keputusan ini krisis itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Dan mudah-mudahan yang ini akan memberikan hadiah kepada seluruh rakyat negeri Perak, khususnya kaum-kaum ibu bagi sempena Hari Ibu semalam. Jadi untuk itu saudara-saudara, saya mengambil kesempatan pada petang ini untuk memohon kemaafan, untuk memohon apa sahaja kesilapan di antara kami yang kami laksanakan. Saya bermohon maaf keampunan dan juga kesilapan kami harap dapat dimaafkan dan diampunkan. Bagi pihak kerajaan Pakatan Rakyat Ridwan, saya terima kasih kepada seluruh ahli Dewan Perundangan Negeri Perak ada di Parlimen yang telah sama-sama untuk pertahankan hak rakyat khususnya pada 7 hari bulan apabila Dewan Rakyat Negeri Perak telah dicerobohi oleh orang-orang yang tidak diingini. Maka hari ini saudara-saudara kita tahu bahawa rakyat bersebelahan dengan Pakatan Rakyat dan sudah tentulah keyakinan kami insya-Allah bila diperkenankan dibubarkan Dewan Negeri Perak, sudah tentu rakyat negeri Perak akan memberikan sokongan mereka kepada Pakatan Rakyat.